Okey, hai, assalamualaikum semua. Korang tengok ada dekat hadapan saya ni ada satu buah kereta iaitu Honda Civic 1.5 iVTEC tahun 2020 ataupun lebih dikenali iaitu Honda Ketam ya korang. Honda Ketam ni juga famous juga di kalangan anak muda, bukan setakat BMW, Mercedes. Honda Ketam ni juga famous juga. Korang tengok dia punya rekaan ni berkonsepkan rekaan aerodinamik. Memang cantik ya. Lepas tu dengan lampu dia, lampu dia ni dia menggunakan lampu LED daytime running light. Lepas tu korang tengok rim dia pula, rim dia 18 inci ya. Ni dia dah siap tukar lagi rim, memang sangat cantik. Tayar dia pun sama juga, tayar dia masih berbunga, masih cantik ya korang. Sebab korang pusing dulu tengok sekeliling. Macam yang saya cakap, kalau korang tak puas hati, tengok dalam video sahaja, korang boleh datang walk in. Ataupun korang nak test drive pun tak ada masalah. Korang boleh datang dan test drive sekali ya. Okey, kita tengok bahagian dalaman dia pula. Korang tengok, dekat luaran dia memang tak ada calar, memang tak ada bengkok, masih steady lagi, masih macam kereta baru punya ya. Okey, kita masuk pula bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman dia ini. Bahagian dalaman dia masih cantik, masih bersih. Seat dia pula dia menggunakan private seat. Okey, kalau korang tengok dia tak ada koyak, tak ada calar ke, semua masih steady lagi. Lepas tu dia punya konsep ni tengok. Dekat tengah ni dia macam konsep macam denim. Tapi cantik lah. Condition dia masih cantik. Okey, kita masuk dalam dulu. Kita start ya. Okey, bahagian hadapan dia sama je. Dia ada touchscreen infotainment system, masih berfungsi dengan baik, boleh touch lagi, tak ada masalah. Ada dua ikon kat sini, boleh adjust untuk ikon, ada gear. Lepas tu dia punya brake tak ada kan. Ini adalah brake dia. Okey, tak masalah. Lepas tu korang tengok dia punya mileage tu. Saya tunjuk dekat korang. Mileage dia hanya 19,000 korang. Tak adalah terlampau tinggi sangat. Okey. Condition dalaman ni pun masih cantik korang. Tengok. Kita tengok bahagian belakang pula. Bahagian belakang dia, walaupun ini kereta sedan, tapi dalaman dia luas and memang sangat besar. Okey, untuk korang yang tinggi ke, tinggi, kaki panjang ke, nak duduk tak ada masalah. Korang tengok ruang dia sangat besar. Lepas tu belakang ni dia ada aircon vents. So belakang pun akan dapat aircon. So korang tak akan rasa panas lah. Sangat cantik ya. Kita tengok pula bahagian bonnet dia. Bonnet dia pun besar juga korang. Tak ada masalah, besar and luas. Nak letak barang korang tak perlu nak pening-pening. Memang sangat muat untuk korang letak barang, untuk balik kampung ke, untuk korang nak buat bisnes, nak angkat barang bisnes yang kecil-kecil boleh. Memang sangat muat untuk Honda Civic ni. Okey. Korang tengok dia punya spoiler korang. Spoiler dia pun dia dah buat karbon korang. Memang nice gila spoiler dia. Masih cantik kan, dengan dia full body kit korang. Dia siap dah, dia siap tukar dah. Memang sangat cantik ya. Harga jualan untuk Honda Civic ni, okey, harga jualan untuk Honda Civic ini 89,000, bulanan dalam 1,100 ataupun 1,200 macam tu. Untuk full loan. Okey, kereta ni boleh buat full loan. Korang nak cash, nak trade in ataupun korang nak take in, boleh, tak ada masalah. Okey, korang boleh PM kita sekarang. Okey, sementara stok masih ada. Okey, kalau korang berminat boleh wasabi kita orang. Okey, bye, assalamualaikum.